Liverpool dan Arsenal menang bergaya malam ni di EPL. Jadi jom kita bahas kedua-dua match ini. Mula dengan Arsenal dululah. Arsenal betul-betul hantar mesej besar dalam perebutan kejuaraan Liga Perdana Inggeris bila mereka menang selesa 4-0 ke atas Leeds United di Elland Road. Kemenangan ini bukan biasa-biasa sebab ia melonjakkan Arsenal tujuh mata di hadapan di puncak Liga. Kalau ada yang kata Arsenal dah mula goyah lepas beberapa keputusan yang hambar sebelum ni melawan MU tu, perlawanan ni akan menjadi sebab untuk fan Arsenal mula rasa lega kembali. Separuh masa pertama Arsenal dah selesa 2 gol iaitu 2-0 lah. Gol pembukaan datang daripada Martin Zubimendi yang bijak menyambar hantaran lintang cantik Madueke. Gol kedua pula agak malang untuk Leeds bila penjaga gol mereka Cardarlo tertolak bola masuk ke gawang sendiri selepas diasak rakan sepasukan. Nak buat macam mana? Nasib tak menyebelahi tuan rumah. Walaupun Arsenal kehilangan Bukayo Saka sebelum sepak mula sebab kecederaan pinggul, penggantinya Madueke tampil cukup cermelang. Dia terlibat besar dalam 2 gol awal dan jelas Arsenal tak panik langsung walaupun tanpa bintang utama mereka. Masuk separuh masa yang kedua, Leeds cuba bangkit dengan sokongan padu penyokong sendiri. Ada beberapa detik yang cemas bila David Raya terpaksa bekerja keras menafikan percubaan Leeds. Tapi hantaran kebangkitan itu padam sepenuhnya bila Victor Gyökeres menjaringkan gol ketiga Arsenal pada minit ke-69. Dan ini juga gol yang ke-6 untuk Gyökeres dalam EPL. Gabriel Jesus kemudian melengkapkan pesta gol dengan sentuhan kemas ke penjuru gol, menjadikan keputusan yang akhir 4-0. Kemenangan ni juga bermakna Arsenal tak kalah dengan Leeds sejak tahun 2003 dan tak pernah kalah di Elland Road sejak tahun 2000. Kemudian, jom kita beralih ke Anfield pula. Liverpool akhirnya meraih kemenangan Liga yang pertama mereka untuk tahun 2026 dengan menewaskan Newcastle 4-1. Watak utama tak lain tak bukan Hugo Ekitike. Penyerang Perancis ini meledakkan 2 gol pantas dan menunjukkan kenapa Liverpool sanggup cucuk Newcastle dalam perebutan tanda tangan dia. Newcastle sebenarnya sempat mendahulu perlawanan ni, tapi Liverpool balas dengan penuh gaya. Ekitike menyamakan kedudukan sebelum menjaringkan gol kedua yang memang cantik. Finishing ala Fernando Torres lah orang katakan. Kata orang lah. Florian Wirtz pula jadi arkitek yang utama. Bukan saja bantu gol Ekitike, malah menjaringkan gol ketiga Liverpool dengan tenang. Walaupun Mohamed Salah nampak sedikit tumpul di hadapan gawang, Liverpool tetap mengawal permainan. Gol terakhir datang daripada Ibrahim Konate yang menjaringkan gol penuh emosi dalam masa kecederaan pada penampilan pertamanya sejak pemergian ayahnya. Dan detik ini cukup menyentuh hati. Jadi di sini nampaklah Arsenal semakin yakin ke arah kejuaraan lah katanya. Manakala Liverpool pula macam baru hidup balik setelah agak suram sebelum ni. Musim masih panjang. Ada beberapa belas match lagi, tapi 2 perlawanan ini memang beri signal yang jelas. Perlumbaan Liga Perdana Inggeris makin panas.